Piu, hai korang semua. Macam biasa saya akan buat konten lagi. Buat hari ni konten yang saya akan buat korang, konten selipar selfie. Ya korang, konten selipar selfie. Susah sebut korang. Kocak korang. Ni selipar ni korang. Macam biasa selipar korang. Selipar ni dah lama sangat dekat saya. Selipar ni sangat legend korang. Jadi korang, saya harap korang semua sihat ya. Macam biasa korang keluar rumah. Masih pagi korang. Masih awal pagi. Sleepy. Masalahnya, macam mana nak selfie dengan selipar ni korang? Susah tu. Ni pegang handphone, tangan sebelah ni pegang handphone, tangan sebelah ni pegang selipar. Macam mana nak selfie korang? Jap. Selfie dengan buka betel lu korang. Siut. Okay, selfie pemandangan lu korang. Siut. Nanti orang cakap saya gila korang. Kocak. Sekejap korang. Belum lagi. Siut. Okay korang. Dah selfie korang. Selipar buat pakai selfie. Kurang kerja korang. Saya terpaksa letak sini handphone korang sebab tangan lengah Tangan lengah korang lama sangat pegang handphone. Baru sekejap je pegang dah lengah korang. Ni ada selipar korang. Okay, selfie dulu korang. Pesiut. Selfie kah. Sekejap korang. Selfie dulu. Kocak korang. Korang jangan tiru tau. Korang pakai selipar korang kotor korang tak boleh. Jangan korang. Korang jangan cuba juga selfie pakai selipar korang. Sebab apa? Sebab kotor ni korang. Saya je boleh buat Pesiut. Pesiut. Kau okey tak selipar? Kau okey tak? Oh, selipar ni okey Bawa selfie korang. Korang tak tahu selipar ni banyak fungsi korang. Fungsi dia pakai selfie, pakai macam tu lah korang Macam tu. Lah korang, mana selipar? Selipar pula, selipar tu. Mana selipar tu tadi korang? Tak perasan korang Saya terbangkan lepas tu hilang macam tu je. Sambung balik selfie korang. Kat mana nak selfie? Masalahnya korang, kalau saya nak bawa handphone ni, lenguh korang penat. Kocak. Saya terpaksa letak sini dulu korang. Sabar. Lepas ni saya selfie tempat lain juga. Selfie sini dulu korang. Sekejap korang. Saya nak ambil benda korang. Sekejap. Saya ambil ni korang Saya ambil ni. Kerusi je korang, tak ada apa korang. Kat sini tak nampak Kat bawah ni nampak tak korang? Nampak tak bawah ni? Sebab kalau atas sangat tak nampak nanti. Terpaksa jauh ni korang.
Okay, korang nampak lah kursi tu. Kursi ni dah lama dah korang. Dah lama. Dah lama. Saya cakap lama je lah. Saya tak cakap apa korang. Kocak. Macam mana korang? Macam mana? Okay korang, selfie. Okay korang, saya letak sana. Korang termasuk sekali ni. Tak korang tak tahu lah nak pakai mana. Pakai depan ke belakang ni selfie ni korang? Tak apalah korang lantak. Astagfirullahaladzim. Kocak. Dari mana-mana korang, yang penting selfie Ni selipar je lah korang, tak ada apalah. Okay korang siap-siap. Korang nampak tu selipar kat situ. Saya tak dapat letak atas kursi nanti korang tak nampak. Okay, siap-siap untuk selfie korang. Pesyot. Korang juga gambar korang. Gambar lah korang. Pesyot. Kena gaya sikit korang, kena gaya sikit. Okay, nampak korang semua. Pesyot. Nanti korang tertanya-tanya, bang, dia pandai gambar ke bang? Dia dah automatik korang. Ya korang dah automatik, tak payah korang nak pergi sana tekan-tekan Ni lain korang. Selipar ni dah ada yang namanya tak tahu korang. Dah korang, astagfirullahaladzim. Kocak korang. Hanya orang stres je boleh buat. Tak nampak tak payah duduk korang. Macam ni je. Okey selipar. Dia okey korang. Bawa selfie dia okey korang. Tak ada apa-apa korang. Tak ada apa-apa. Mari kita selfie lagi. Pesyot. Macam tu. Aduh, gatal kepala korang. Selfie part lain lah. Sekejap korang. Selfie part lain. Ni selipar ni. Selfie dengan kipas korang. Kipas pun dah tekuk pantah. Tekuk dia dah patah. Tak payah gambar lah korang. Pesyot. Dah lah korang cukup. Nanti orang cakap saya stres pula. Saya tak stres korang. Okay, saya tak stres.
Kalau korang last selfie. Jatuh pula korang. Tak relate lah handphone ni korang. Headshot. Oh, dah korang. Dah. Okeylah korang semua, saya rasa sampai di sini dululah video daripada saya selepas selfie. Okeylah korang semua, saya harap korang semua terhibur. Jaga diri korang. Bye korang, jumpa di next video. Bye korang.